Gaduh dengan isteri walaupun benda kecil. Suami pula tak menangkan ego. Sampai malam pun tak bertegur. Bila bangun pagi, sembang macam biasa. Gaduh semalam pun tak lupa. Boleh gelak pula tu. Subhanallah. Rumah tangga ni pelik. Semakin banyak kita gaduh, semakin rapat hubungan suami isteri. Tapi kena hati-hati dengan 3 benda ni bila gaduh. Pertama, gaduh sampai masing-masing diam. Tak bertegur siapa dah. Seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Sedangkan dalam hati ada pendam. Kedua, ghosting atau me time terlalu lama. Sampaikan nak jumpa dan bersembang pun tak nak. Turun makan sekali pun tak nak. Ketiga, bila kamu dah mula bercerita ke orang lain yang berlainan jantina, tambah lagi, dia bukan ajnabi. 3 benda ni kalau tak jaga, rumah tangga yang kamu bina selama ni akan runtuh dan binasa. Tolong ingatkan pasangan masing-masing.